di sini hari ini kita akan bermain game Roblox Bro Heaven. Kalau korang tanya kenapa aku punya skin lain, akaun ni sebenarnya akaun lain sebenarnya ya. Ini Mazu25. Kerana akaun Forest 17 aku tu dah kena hack kot. Punya Robux semua hilang be. Aku punya demonologi semua level hilang. Tak apalah, aku redo je aku punya semua tu hilang. Tapi jom kita main game ni dulu. Hai, tak apalah. Jom kita nak buat apa? Kita nak merompak. Kita mula-mula kita cari apartment dulu. Kita sewa apartment dulu supaya kita boleh merancangkan kita nak merompak kat mana. Kita nak rompak rumah atau rompak bank atau apa-apa. Jom kita beli dulu. Ni motel dia. Okey, saya beli dah. Jom kita beli yang ni, yang depan kolam ni. Jom kita beli yang ni. Kita beli yang ni, cantik ni. Mazlu 25. Okey, jom kita masuk. Kita akan buat perancangan di sini. Kita tutup dulu supaya tak ada orang tengok dan kita tutup ni. Okey. Kita mula merancang dulu. Kita mula-mula kena pakai pakaian supaya orang tak nampak kita tu macam mana. Okey. Kita apa? Ni, kita kena tutup muka kita guna macam masker ke macam tu. Jom kita cari masker untuk tutup muka kita. Mana yang cantik yang selalu perompak pakai. Ini tak apalah. Kita cari yang lagi ni. Ni bawa macam perompak kan. Lepas tu kita kena ambil barang. Ya, kita room tour dulu. House tour. Okay, kat sini ada tandas. Ni ada tempat berak dia kat sini. Ni tempat mandi. Ni ada 2 tempat tidur. Padahal aku seorang-seorang je. Okay, ni living room dengan aku punya duit. Okay, jom kita ambil dulu. Kita mula-mula kalau nak jadi perompak ni, kita kena ada kita kena ada pistol, pertahanan diri. Okay, lepas tu kita kena ada ni dengan ni. Okay, kalau korang tanya ni untuk apa, ini betul lah, ini untuk ambil duit, ni untuk tembak, ni untuk nak masuk dalam dia punya rumah lah. Okay, tanpa kunci lah. Nanti korang nak tengok lah aku buat macam mana. Okay, jom kita buka ni. Kita keluar. Dah malam dah. Kalau malam-malam ni lagi bagus. Tak ada orang tengok. Semua orang tidur dah. 11 pagi. 11 malam. Jom kita beli kereta. Kereta yang paling sesuai dalam perompakan adalah yang gelap dan besar macam ni. Kita ambil ni. Kecepatan je kita buat 30 saja. Okey, ni motor siapa ni? Langkau ya, tak tahu pula. Lepas tu kita cari rumah. Kita nak merompak rumah. Tak ada rumah pun. Kita kat sekolah tak ada. Kat sini cuba cari kat sana, ada tak rumah? Push, kat sana banyaknya lampu Ada parti kat sana. Jom kita ke sana. Kita merompak kat sana. Ni banyak rumah. Tapi tak ada orang. Nanti tiba-tiba kan banyak orang lah. Mati aku ni kalau aku merompak kat sini. Jom kita kat sini ada orang tu. Jom kita check dulu. Tak terkunci lah. Kita buka ni. Kalau ada orang kita tembak dia. Okay, kita cari dia punya perang. Dia punya tabung duit. Ini dapat. Ni mana masuk bedroom dia. Ni tandas. Ni. Oh, betul. Dapat merompak. Duit. Dapat duit. Security sedikit ini. Tak kunci. Cepat sebelum dia kunci. Dia tak kunci lagi. Jom kita balik. Lari. Ni. Lari. Buka lampu. Ke bawah pula. Macam mana aku nak merompak ni? Siapa tembak aku? Aku tak buat apa-apa lagi. Dia tak kunci lah. Masuk. Ada orang. Polisi. Aku merompak ke rumah polis. Kat mana. Ada macam ada tembakan ni. Pro pakai
Lari. Selamat. Lari. Oh, kita telah berhasil merompak 2 rumah kat atas tu kan tu. Okey. Ada tak rumah yang berkunci supaya kau boleh nampak kebolehan ni? Ni kunci ni. Kita boleh guna ni. Kita kena letak macam ni. Tak letak kan? Kenapa kau tak boleh letak ni? Kenapa kau tak boleh letak pasal ni? Tak sini boleh. Kita buat macam ni. Boleh ke ni? Tolong start. Aduh, tolong. Masuk. Macam tu lah. Nanti dia ada bug. Nanti dia boleh masuk dalam tu kan. Kita dah boleh merompak kat sini. Jom kita cari dia punya ni. Macam susah je tak nak cari ni. Dah macam ke rumah dah ni. Ni macam Tony Stark punya tempat ni. Tony Stark. Korang tahu Tony Stark? Iron Man. Apa ni? Aku tekan je lah. Mana ni? Tiba kat atas. Mana ni tempat dia? Macam tak ada je. Ni memang rumah ke atau apa ni? Ada perompakan di sini. Ini ke dia punya berangkas? Bukan eh? Kat bawah ni ada tu. Dekat atas balik. Kalau tekan yang ni. Tu. Aku dah tekan dah ni. Aku dah tekan. Tak ada apa-apa yang terjadi. Tu. Aku tekan lepas tu aku tengok kat atas. Tak ada perbezaan kan. Apa beza dia? Boleh ke atas ke tak ada? Hai, apa ni? Membuang waktu je. Jom kita balik. Kita dah keluar, kita kena buat sama macam tadi. Kita cuba buat dunia ni kat sana. Alah. Macam ni. Lari. Mana rumah tu sudah dirompak. Kita ambil rumah yang ni. Ambil rumah ni. Tidak dikunci. Kenapa lah orang ni tak kunci? Senang aku. Kenapa tu suara macam mati? Ada orang. Tak apalah. Orang tu pun macam tak perasan. Rompak. Satu berhasil. Jangan tembak aku. Dia tak kunci kan? Okay, dia tak kunci lagi. Lari-larikan diri. Ni ada rumah lagi. Aku rompak kat rumah sebelah dia ni. Dia kunci lah. Dia tak kunci. Senang. Cepat. Rompak lagi. Ni bukan. Ini tandas dia. Mana master bedroom ini untuk kanak-kanak. Ni ke? Dia ni. Ni tandas berak dia. Mana dia punya berangkas? Kan berangkas dekat sini ke selalunya? Tak ada. Aku mana tahu sangat kat mana dia letak ni. Kita cuba tekan kan. Tata dia tersembunyi kat sini, kat dalam ni ke? Tata dia kat bawah. Lari ke diri lah. Tidak. Aku kena tangkap dengan polis. Tidak. No, muka aku. Tidak. Dia rampas semua barang aku So aku dah tak ada buat apa-apa dah ni.
No, aku masuk penjara. Tidak. Sebab itulah korang jangan merompak, nanti korang masuk penjara. Tidak.